Antaranya, kalau tuan-tuan perasan, dalam Al-Quran ada banyak dialog-dialog parents dengan anak, dan paling banyak dialog parents dengan anak adalah dialog antara ayah dengan anak, bukan mak dengan anak. Banyak ayah dengan anak. Contoh pertama, kisah Luqmanul Hakim beri nasihat pada anak-anaknya. Kedua, dialog antara Nabi Nuh dengan anaknya. Ketiga, dialog antara Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Keempat, ni dialog antara Nabi Yaqub dengan anak-anaknya. Tuan-tuan, sangat banyak dialog ayah dengan anak dalam Quran berbanding dialog mak dengan anak. Kenapa? Kerana Allah nak bagi tahu besarnya impak dan kesan perkataan ayah tu kepada anak. Maknanya anak kena dapat banyak communication, perkataan, pesanan daripada ayah berbanding dengan mak. Tapi what happen sekarang, tuan-tuan perasan tak pada ibu-ibu? Ibu dah sampai tak fasa yang anak dah desensitize dengan perkataan kita? Dah sampai dah level tu? Cakap lah apa pun dia macam dah tak heran dah. Dia sampai boleh sambung ayat kita. Dia dah level tu, maksudnya dah tepu. Waktu tu kita perlukan pertolongan siapa? Superhero kita, iaitu suami kita ataupun ayah dekat rumah. Ayah ni dia tak perlu bebel, sebab kadang kalau ayah bebel hilang power. Tapi ayah kena kerap ada communication dengan anak.